boleh dikatakan tabung haji first dalam dunia buat satu institusi tabung khas 3-in-1. So 3-in-1 ni benda apa? Satu, hang boleh simpan dengan selamat, patut syariah. Kedua, pelaburan, maksudnya duit tu beranak, boleh grow. Dan yang ketiga, mereka urus sekali untuk nak pergi haji. So basically simpanan, investment dan juga boleh dikatakan travel lah kan. Dia buat semua all in. So tak payah fikir dah. Negara Islam lain tak ada benda ni. Buat sendiri, pandai-pandai lah hang urus duit, lepas tu pergi haji. Tabung haji ni dah diangkat sebagai role model. Sebab dah memang perfect dan apa yang mereka buat ni betul-betul ada hasil dari tahun 1960-an. Dan 3 negara yang boleh dikatakan mereka kopi dan belajar dari tabung haji. First, Indonesia. Nama dia adalah Badan Pengelola Kewangan Haji. So negara kedua yang buat adalah pulau yang jauh, Maldives. So Maldives ni dia buat Maldives Hajj Corporation. Lepas tu yang ketiga adalah Nigeria. So Nigeria pun buat benda ni lah, Haji Saving Scheme. Dan yang keempat, rakyat yang paling banyak pergi haji, Pakistan dan Bangladesh. So mereka pun dah buat framework benda ni, hasil daripada Malaysia punya framework. Dan bila kita tengok tempoh masa yang berpuluh tahun tabung haji ni buat, tapi sekarang tabung haji tengah rugi berbilion ringgit apa yang dah jadi kan. Sampai negara lain sanggup buat balik this framework, tapi hak asalnya mereka tengah rugi. Asalnya lingkup. So taklah jadi role model. Bila kita tengok balik isu tabung haji RCI, banyak je orang ulah kan macam-macam angle. Tapi angle yang paling mudah, kita tengok balik kenapa hanya 3 ke 4 negara saja yang adopt framework tabung haji. Buat negara Islam besar lain tak buat. Sebab mereka tak mempening urus duit. Mereka tahu duit ni adalah tanggungjawab masing-masing. Pasal apa nak orang lain tolong urus duit kita, sedangkan kita urus sendirilah. Duit kita ni tanggungjawab kita lah. So that's why negara-negara besar, negara kaya pun tak buat benda ni. Kita belajarlah cara nak kembangkan duit, nak urus duit, so that tak perlu harap dekat ASB ke, tabung haji ke, unit trust ke, orang lain untuk urus duit. Kan kita boleh buat sendiri. Benda tu taklah susah. So ni bila dia jadi macam kes tabung haji, mulalah orang nak salahkan tabung haji kan.